Ha? Adakah bersalam lelaki dengan perempuan? Secara umumnya tidak ada nas bersalam lelaki dengan perempuan. Bahkan para ulama majoriti melarangnya. Walaupun di kalangan para ulama ada yang membolehkan, khususnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia menyebut sekiranya orang tu, wanita tu, dia ada keperluan kerana dia sebut beberapa sebab. Dia sebut tentang Nabi SAW, ada wanita yang datang memegang tangan baginda dan tarik baginda supaya tolong dia. Dan Nabi ikutnya. Namun kita tahu, walaupun hadis berbagai-bagai, sebahagian hadis menyebut Nabi berbai'ah dengan baginda tidak bersalaman dengan wanita. Tapi adakah hadis berbai'ah dengan tak salam wanita menunjukkan haramnya bersalam dengan wanita ataupun ia bukan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haram satu hal, bukan amalan Nabi satu hal. Jadi yang pentingnya dia bukan amalan orang Islam bersalam lelaki dengan perempuan. Tetapi wallahu taala alam, jika sekiranya wanita ataupun terutama yang bukan Islam dan seumpamanya, dia menghulurkan tangan dan kita tak sambut tangan dia, itu merupakan satu benda yang memalukannya. Kerana dia berfaham budaya dia lain, keadaan dia lain, non-Muslim seumpamanya. Dan kita pun bukan pergi salam dengan dia dalam bilik, di depan khalayak dan seumpamanya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia antara yang memberikan fatwa dalam keadaan demikian, dibolehkan. Bagi supaya tidak memalukan orang lain, kerana dia pula di khalayak ramai. Dan hadis Ummu Atiyah macam memberi isyarat, macam boleh hal yang seperti ini. Khilaf tengah ulama. Seumumnya orang jumpa tak salam lah, sepupu kita tak payahlah. Tapi kalau ada orang main, dia uluk tangan kat kita, orang duk tengok pula, tak payahlah malukan dia. Kalau tanya saya, kalau kita sambut juga salam dia, boleh ke tak? Kalau tanya pendapat saya, ia harus untuk kita buat demikian. Melainkan kita dengan dia, kata, itu salam kot. Kalau tidak, kalau dalam majlis, mungkin dia malu. Itu mungkin boleh kita sebut dah. Ada soalan lain? Sebelum kita mendengarkan pendapat dari Ustadz Azhar, beliau Dr. Maza menjawabnya dengan mengutip beberapa ulama dan beliau mengatakan bahwasanya mengenai bolehkah bersalam lelaki dan perempuan, beliau menjawabnya tidak. Tetapi ada beberapa ulama atau khilaf yang memperbolehkan dengan keadaan tertentu. Jadi secara lengkapnya kita akan bahas di akhir video. Dan kali ini mari kita simak dari Ustadz Azhar Idrus, apakah boleh bersalaman antara lelaki dan perempuan. Mari kita simak jawaban dari Ustadz Azhar Idrus dari sekarang. Salam dengan bukan muhrim walaupun berlapik. Jawabnya gini. Kalau dalam bab menolak fitnah, contohnya ada ancaman dan sebagainya, maka hendaklah bersalam itu dengan berlapik. Kalau tidak ada nak menolak fitnah atau datang menolak mudarat, maka haram mengikut pandangan yang paling ramai di kalangan ulama. Walaupun dengan berlapik. Kerana masalah sentuhan badan wanita ini, dia dapat dua perkara. Yang pertama, sentuhan berlapik. Tidak berlapik. Secara langsung. Yang kedua, kita akan rasa mazinatu syahwah. Setuh tu dipanggil mazinah syahwah. Tempat sekaan kuat bagi timbulnya syahwat. Yang kedua, dengan berlapik. Dengan berlapik, kita akan dapat merasakan bentuk aurat wanita. Jadi, hukumnya memang masih lagi merasakan kelazatan. Walaupun sedikit, ia tetap sebagai syadu zara'i, menutup pintu kerosakan, maka dengan berlapik pun tidak boleh. Meskipun berlapik pun tidak boleh. Kalau berlapik boleh, tangan boleh juga, lengan. Boleh tangan salam, boleh. Lengan boleh saja. Jangan tidak ada dalil yang mengatakan boleh. Dalil itu hanyalah ijtihad ulama' mutaakhirin pada masalah bab kenegaraan. Contohnya, jika menolak daripada seorang raja perempuan, menyebabkan jadi mudarat kepadanya dan sebagainya, maka dengan berlapik. Sebab kalau kita pegang badan perempuan, berlapik haram. Tak berlapik, haram juga.
Perempuan dia pakai baju, berlapik itu bukan haram, dia dia. Haram tak? apalagi tak Haram tak? Dari berlapik pakai baju. lebih haram. Dia pakai baju. Kalau dia buang baju kurung, kita pegang dada dia, haram lah. Awet, contoh. Dan kalau awet itu pakai baju, kita pegang kat luar berlapik tau. Berlapik tau. Dah haram tau. Hang lagi. Kalau mengonyoh dada awet kan, mari jabat ramah hatang kat. Berlapik pun, ada baju. Hang lagi. Oh sedap gomo. Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan bersalam antara lelaki dan perempuan bukan mahram nampak seperti perkara kecil. Tetapi sebenarnya ia mempunyai perbahasan yang cukup panjang dalam kalangan para ulama. Dalam penjelasan Dr. Maza, beliau menekankan bahwa bersalam antara lelaki dan perempuan bukanlah amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun persoalannya kemudian menjadi lebih rumit apabila kita berhadapan dengan keadaan tertentu, khususnya apabila seorang wanita bukan Islam menghulurkan tangan dalam suasana awam. Menurut pandangan yang dinukilkan daripada Dr. Yusuf Al-Qardawi, terdapat keadaan tertentu yang boleh dipertimbangkan apabila menolak salam tersebut boleh menyebabkan seseorang itu mendapat malu atau berlaku mudarat yang lebih besar. Jadi isu ini bukan semata-mata soal boleh atau haram secara mudah, tetapi perlu dilihat berdasarkan keadaan dan tujuan. Jadi disinilah menariknya perbezaan pendekatan antara Dr. Mazah dan Ustadz Azhar Idrus. Ustadz Azhar Idrus pula memberikan penekanan yang lebih berhati-hati. Beliau menjelaskan bahwa hukum bersalam dengan bukan muhrim, bukan mahram, maksudnya pada asalnya tidak dibenarkan, termasuk bersalaman menggunakan penghalang atau sarung tangan jika tidak terdapat keperluan yang diiktiraf. Tetapi beliau juga menyebut keadaan tertentu apabila terdapat keperluan untuk menolak fitnah atau mengelakkan mudarat. Dalam situasi seperti itu, pertimbangan hukum boleh menjadi berbeza. Jadi, apa kesimpulannya? Pertama, kita perlu membezakan antara bukan amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan haram. Kedua-duanya tidak semestinya mempunyai maksud yang sama. Kedua, dalam isu fikih seperti ini memang terdapat perbezaan pandangan ulama. Jangan terlalu cepat menuduh orang lain sesat atau salah hanya kerana memilih pandangan yang berbeda dalam perkara khilaf. Ketiga, bagi kita sebagai orang awam, perkara paling selamat ialah menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan bukan mahram. Jika mampu mengelakkan bersalaman, maka elakkan dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Namun, jika berhadapan dengan situasi yang sangat khusus, jangan terus membuat hukum berdasarkan potongan video atau satu ayat sahaja. Lihat keseluruhan penjelasan ulama, keadaan, niat, dan maslahat yang terlibat. Apa yang menarik daripada perbahasan ini ialah kita dapat melihat bahwa persoalan fikih tidak semestinya hitam dan putih. Ada hukum asal, ada keadaan darurat, ada keperluan, dan ada juga perbezaan ijtihad dalam kalangan ulama. Akhirnya, jangan jadikan perbezaan pandangan sebagai alasan untuk bermusuhan.
Belajarlah memahami dalil dan hujah sebelum membuat kesimpulan. Kalau Anda rasa perbahasan Dr. Maza dan Ustadz Azhar Idrus ini menarik, kongsikan video ini kepada rekan-rekan, tekan like dan subscribe supaya lebih banyak perbahasan hukum dan isu semasa daripada para ulama dapat kita bincangkan bersama. Dan yang paling penting, bagaimana pula pendapat Anda? Adakah dalam keadaan tertentu seseorang boleh bersalam dengan bukan mahram untuk mengelakkan orang lain berasa malu atau tetap perlu dielakkan? Tulis pandangan Anda di ruangan komen dengan bahasa yang baik dan hormat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.